sakit Mat. Banyak lagi Mat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami berdua macam biasa di channel WRWJ. Hari ini kami menyambung sekali lagi untuk aktiviti pendakian kami. Tapi mungkin hari ini aku boleh katakan kita lebih kepada trekking ke sebuah waterfall. Dan macam biasalah, kita layan intro dulu. Kuku yang menggigit tu. Dah gelap. Okey, sekarang kami menuju ke waterfall atau air terjun yang jadi tujuan pada kali ini. Dan untuk makluman dan pengetahuan korang, kawasan ni merupakan salah satu tempat tersembunyi yang mana mempunyai dua laluan masuk disebabkan trek di salah satu laluan, bukan yang ini, treknya agak panjang dan jauh. Jadi kami memilih untuk masuk mengikut laluan yang kami berada sekarang. Tiba-tiba ada binatang kat sebelah aku. Namun laluan yang kami ambil pada hari ini merupakan kawasan larangan. Sebenarnya kalau ke tempat-tempat hiking memang banyak, terutamanya kawasan yang berada dalam kawasan hutan simpan di mana-mana negeri sekalipun, ada kawasan yang dilarang masuk sebenarnya. Tapi memandangkan trek di sini lebih pendek untuk nak sampai ke waterfall tersebut, kami tetap memilih laluan ini. Dan dengan harapan insya-Allah tak ada apa-apa lah kan. Dan tempat ni pun agak kurang diketahui oleh umum. Korang bayangkan, kalau ambil daripada laluan yang satu lagi, dia lebih kurang dalam 11 ke 12 km macam tu sehala, okay? Tapi di laluan ni lebih kurang dalam 1 km plus minus macam tu kita dah sampai ke air terjun berkenaan. Tapi disebabkan lokasi ni
merupakan laluan yang dilarang untuk dimasuki. Jadi kami ambil keputusan untuk tidak memberitahu pada korang dalam video ni di manakah laluan masuknya. Cuma kalau yang mampu untuk dapatkan maklumat, kalau usaha lebih sikit, insyaAllah korang akan tahu juga di mana laluan dan trek yang kami ambil pada kali ni. Kami pun sebenarnya datang ke sini dengan amat sedikit maklumat yang ada pada kami berkenaan dengan trek dan juga sempang-sempang yang ada dekat sini. Tadi pun dekat bawah sana tu pun kita keliru juga, antara ada satu simpang ke sana, simpang ke sini. Tapi ada apps yang sebenarnya menunjukkan laluan tersebut. Cumanya laluan yang ditunjukkan oleh apps yang kami gunakan ni pun hanya sekadar menunjukkan laluan dalam bentuk lain sahaja, dan bukanlah laluan yang betul-betul direct ke bahagian air terjun tersebut. Jadi kami dah buat pencarian awal berkenaan dengan lokasi yang sebenar, dan kita cuma ikut sajalah, kita cuma bergantung pada agakan kita. Okey, lokasi tersebut ada dekat sekian-sekian. Jadi kita just follow line track yang ada dalam apps tersebut, mengikut kemungkinan paling besar, mengikut apa yang telah kami cari sebelum ni. Sekarang ni kalau ikut time, kami dah daripada bawah tadi lebih kurang 26 minit. So sekarang ni hari hujan. Hujan mula turun. Kita harap-harap tak lebat lah. Tapi kalau dia setakat hujan biasa-biasa, insyaAllah tak ada masalah apa-apa. Dan korang boleh tengok yang tadi bentuk trek dia, ada satu bahagian ni yang kita sedang mendaki sekarang ni. Tapi walaupun kata tempat larangan, tapi aku percaya masih ramai juga yang datang dan hiking di sini, sebab ada tali juga yang disediakan. Okay, dan laluannya agak jelas, memang jelas pun, korang boleh tengok. Cuma kita orang harapkan hujan ni tak berterusan lah, biar waktu kita turun nanti nak balik ke kereta tak adalah dalam keadaan yang basah kuyup. Kalau ikut daripada map, air terjun tu dah tak jauh dah, depan sikit lagi. Oh, ni pun ada satu bahagian yang mendaki lagi, tapi ada tangga ke? Tu naik, ikut tangga ni ke atas. Kita orang last hiking dekat Tanjung Balau, dengan lelah nak mencari jalan ikut map ni pun. InsyaAllah betul, doakan kami sampai. J, cuba tengok J dia okey sikit. Yelah, dia muda sikit. Aku bukanlah tua, tapi nah, ambil. Sekarang ni kita orang tengah cari dekat map ni, sebab kita orang sampai dekat kawasan yang ni pun ada juga kita orang jumpa kat dalam map, tempat duduk macam ni. Lepas tu ni pun ada macam angkat berat untuk exercise apa semua ni. Tak tahulah kawasan ni adalah yang buat kawasan ni. Tapi ini adalah lokasi di mana terletaknya beberapa persimpangan, dan kita orang terpaksa check map ni balik.
kita orang rasa tadi macam dah nak sampai, tapi sebenarnya kedudukan air terjun tu bila guna satu lagi apps, sebab kami terpaksa mencari sendiri. Walaupun nama tempat tu ada, tapi track yang direct ke tempat tu tak ada dalam dua-dua apps yang kita orang gunakan. Jadinya sekarang kalau ikutkan lokasi ni, kita agak tersilap jalan sikit. Tadi kita dah naik ke atas ni, kita kena ambil laluan yang lain untuk sampai ke sana. So kita sambung balik kita punya perjalanan. Tadi hujan dah berhenti, lepas tu sekarang ni, lepas kita berpusing-pusing dekat atas tadi sekejap, try and error, sebab hanya dengan cuba untuk ke laluan-laluan yang ada dekat atas tu, masuk ke sempang-sempang tu, baru kita boleh nampak laluan kita tu betul ataupun tak. Jadi sekarang ni bila kita sambung semula, dah dapat track ke sana, hujan turun semula. Okay, hujan. Itu je. Okey, track dia. Hujan makin lebat je. Hujan lebat. Tapi kita orang tetap teruskan juga untuk sampai ke air terjun ni. Allah. Ush, apa tingginya, macam 90 darjah atas. Korang boleh tengok ke hujan. Nampak. Allah. Kita orang masih lagi meneruskan jalan kita orang, dan memang aku kena akui yang kita orang sebenarnya dah salah track pada peringkat awal tadi, sebab dekat sini memang ada banyak sempang dan kita pula memang semata-mata bergantung pada map yang kurang jelas. Jadinya dalam keadaan hujan sekarang ni, dan track juga aku boleh cakap dia bukan track yang easy, tapi lebih kepada moderate. Kita orang pun yang dah lama tak hiking ni, semput juga dia buatnya. Dia memacak, naik dan naik,
dalam keadaan hujan, dan boleh dikatakan sekarang ni dah 1 jam suku. Kita masih perlu menghabiskan separuh lagi perjalanan yang sama, jaraknya lebih kurang daripada entrance tadi. Okey, aku nak sharekan dekat korang. Sebenarnya bila dalam keadaan tertentu yang kita tak jangka, waktu kita hiking macam ni, tiba-tiba hujan, lepas tu pula kena pula dengan tempat yang memang tak ada laluan yang spesifik punya track untuk sampai ke lokasi. Contoh macam di tempat ni lah, kau hanya berpandukan map yang ada, dan map tu pun bersimpang siur. So potensi untuk bukanlah tersesat, tapi potensi untuk terpilih jalan yang lebih jauh sedangkan trek yang lebih pendek ada. Potensi untuk nak pilih trek yang panjang tu agak tinggi lah, sebab kita tak dapat nak betul-betul pastikan trek yang sebenar kan. Jadi of course dia akan mendatangkan tekanan dan juga stres. Tapi apa yang aku nak katakan, okay, dalam keadaan yang macam ni, sebenarnya kita tak boleh berada dalam fikiran yang negatif ataupun tertekan. Kita kena sentiasa fikir, tak apa, janji kita selamat, dan kita always fikirkan tempat yang kita nak tuju ni. Nak sampai, dah sampai nanti kita boleh mandi. Kalau kita, contoh kita hiking ke puncak bukit atau gunung, tak apa, dah sampai nanti kita akan dapat menikmati pemandangan dan sebagainya lah. So fikiran kita kena set supaya sentiasa positif dan always chill di sepanjang perjalanan korang. Kalau korang berada dalam tekanan, kau stres, partner kau pun stres, silap-silap belum sampai tempat yang dituju, korang akan give up dan terpaksa patah balik. J, cuba tengok muka J. J senyum ke J stres? Tengok muka. Sini. Hey. J senyum. Dia tak stres. Walaupun trek hujan, trek mula basah dan juga berair macam ni. Ini gambaran kita orang tunjuk dekat korang. Trek yang ada, memang trek tu nampak macam ada lain, tapi sebenarnya hakikatnya kalau korang tengok kat sini, kita orang terpaksa pilih jalan mana yang sebenarnya betul. So line memang ada line, ada track, semua line tu ada track, tapi kita tak tahu track mana yang sebenarnya menuju ke lokasi. Sebab ada banyak track yang boleh menuju ke sana, tapi mana yang pendek dan mana yang landai dan kurang curam, so kita kena pilih daripada situ. So korang boleh tengok, bergeraklah kita orang, bergeraklah benda tu. So sebenarnya map agak penting dalam aktiviti yang melibatkan trekking dan juga hiking. Walaupun bukan di semua tempat, tapi di tempat yang macam ni amat perlu. Kalau tidak, jawabnya kita tak jumpa raya tahun depan. Kita orang ada bertembung dengan, jumpa dengan ada uncle ni kat depan kita orang, kat depan sana tu. Dua orang yang pertama kami jumpa di laluan ni sejak daripada kita masuk dari entrance tadi. Dan mungkin diorang ni masuk ikut track yang lain, tapi kita tak pasti, kita belum tanya lagi sama ada diorang menuju ke waterfall yang sama.
Kami dah pun berjaya memintas dua orang uncle yang ada dekat depan kami tadi. Dan kami dah mula dengar bunyi air terjun yang kita tuju di dekat depan sana. Dan kalau ikut map pun memang lokasinya dah sampai, tapi belum lagi kelihatan. Cuma baru dengar bunyi deruan air saja. Harap-harapnya lokasi ni betul. Ha? Betul. Air masih hijau. Air masih hijau. Cantiknya. Cantik. Uish. Aku belanja korang sikit je. Kita dah berjaya sampai. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dah berjaya sampai. Lokasi ni betul. Geng, tengok air dia geng. Masih jernih walaupun hujan. Selamat datang ke Damai Waterfall. Woohoo! Okey, kita berjaya habiskan trekking kita ataupun hiking kita pada hari ini dengan masa 1 jam 43 minit dengan jarak 3.4 km. Dan depannya Damai Waterfall. Woo! Okey, nampaknya kami pun dah siap makan. Tapi kita berdua tak mandi pun, disebabkan sebelum sampai tadi pun kita dah kena hujan. So dengan air dia yang memang sejuk dan cuaca pun dengar tu, hujan, bunyi guru. Jadi sekarang ni dah pun pukul 4.42 minit petang. Kita tak nak ambil risiko untuk terus berada dekat kawasan ni dengan cuaca yang macam ni, sebab kita pun perlu keluar. Dan kita akhirkan video kita pada kali ini untuk hiking di Damai Waterfall hingga di sini sahaja dahulu. Terima kasih kepada korang yang dah menonton. Kita jumpa pada vlog yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.